So hello guys and welcome back to another video on this YouTube channel. So dalam video kali ni aku nak bagi tahu dekat korang satu barang which is aku tak pasti sama ada barang ni berbaloi korang beli ataupun just buang duit korang. So aku tak pasti. Okay, dalam video kali ni aku akan bagi tahu semua benda berkenaan barang ni. And aku surprise sikit sebab dia ada stand, dia ada power bank and also dia ada speaker which is combine menjadi satu benda iaitu wireless speaker better bass which is foldable and portable Bluetooth and stand speaker. Pertama kali aku tengok this item which is macam siapa yang nak pakai stand, power bank and also speaker dalam satu masa. Betul tak? Kadang ada masa kita just nak charge kita punya smartphone ataupun device, and kadang kita nak stand je kita punya handphone untuk ambil gambar or anything, and kadang kita nak guna speaker untuk kita dengar lagu. This item is already combine all of them. And dalam video kali ni korang jangan ragu-ragu. Kalau korang takut nak beli, tengok dulu video ni. Okay, so let's go. So apa yang ada dalam kotak dia, once korang buka dia punya kotak tu, first thing first yang korang akan nampak item dia terus, which is korang akan nampak dia punya portable speaker and power bank, which is dalam satu benda. Aku tak tahu nak satukan dia jadi nama apa. Faham tak? Okay. And lepas tu korang akan dapat dia punya charging cable which is type C, and also korang akan dapat manual guide lah. Macam biasa kalau korang beli any items ataupun any device, korang akan dapat manual guide. So kita ni tak adalah pandai mana. So aku tak nak cakap panjang pun dalam video ni sebab kalau borak lebih pun siapa nak dengar, betul? Sebab barang ni pun certain orang saja yang akan betul-betul nak, and certain orang rasa macam tak berbaloi. Baik kau beli speaker satu-satu, ataupun baik kau beli power bank saja, atau baik kau beli stand saja, betul tak? Sebab kegunaan kita berbeza. Aku bagi tahu kegunaan berbeza dia dari segi apa. Kadang kalau korang beli power bank, korang just nak charge handphone, which is kadang korang kat luar, korang nak guna just untuk charging you guys punya smartphone lah. Faham tak? Ada orang jenis macam tu, and also ada orang just beli speaker saja sebab dia nak dengar lagu. Okay, macam aku ada satu speaker kat belakang ni just untuk dengar lagu, tak ada untuk power bank ke, untuk charge ke, tak ada. And lagi satu untuk stand, which is macam aku tengah guna sekarang ni, stand untuk aku record ataupun aku, as you guys know, ambil gambar. That's it. Okay, sebab setiap orang berbeza-beza, and ada juga orang yang suka semua tu jadikan satu benda. Faham tak? Which is macam this item, dia ada stand and dia ada speaker, and also dia ada power bank. Macam you guys nak tahulah. And macam mana nak connect, macam mana nak tahu power bank ni battery level dia ada ke tak ada kan, ataupun dia punya speaker tahan berapa lama kan, stand dia kukuh tak kukuh, nak letak iPad ke, nak letak handphone ke kan, larat ke dia punya stand ni nak tampung. So kalau kau nak turn on kan je, dekat belakang tu ada satu button, kau just tekan on, tarik, and dia akan bunyi. Jangan time macam ni, kau tak ada bateri. By the time korang dapat item ni, korang kena charge dahulu. Korang kena charge. And also korang tak tahu pun indicator berapa punya level power bank dia, sama ada dah charge penuh ke ataupun tak. Sebab aku dah charge sebenarnya. Actually aku dah charge penuh. Okay, disclaimer in this video aku dah charge penuh dah this item. Bluetooth ada, charging time dia 1 jam, about 1 jam dia punya charging time. Okay, untuk dapatkan full charge, which is dia dah claim dekat dia punya box tu lah. And now aku charge sekejap, lepas tu kita sambung. And sebelum kita pergi ke kat item, aku cerita dulu lah, alright, asal usul ni barang ni. Kau kena faham, setiap barang ada value. Okay, so macam kau beli power bank, harga kat RM60, RM70, kadang RM100 lebih mengikut dia punya mAh. Faham? Power bank kau beli harga mahal disebabkan memang dia ada tunjuk indicator and everything. Dia memang betul-betul charge juga punya smartphone, and dia ada banyak-banyak design, banyak-banyak bentuk. Okay, kadang ada bentuk papan saja, ada bentuk yang macam orang, ada bentuk macam kartun. So pelbagai jenis design lah yang manusia dah create. Alright. And untuk speaker pula, speaker ni bergantung kepada sound system. Macam you guys nak guna, sama ada sound system dia alright ataupun sound system dia pecah. Kadang kita boleh faham speaker tu teruk ataupun tak teruk dari segi dia punya audio. Orang yang tak tahu pasal audio pun boleh tahu sound dia sedap ataupun tak sedap. Kalau audio dia dah start pecah-pecah, korang tahulah barang tu tak berkualiti. Simple. Okay. And barang ni pun tak mahal mana pun. Kalau korang nak beli makan pun, boleh beli makan lebih mahal daripada $20 ni. So dalam video ni aku memang tak ada nak, aku tak nak put 100% benda ni memang betul-betul function untuk semua orang, tak ada. Okay, dalam video every review aku memang aku akan bagi tahu benda yang sebetulnya. Kalau barang tu tak elok, memang tak elok. Tadi aku nak cakap guys, barang tu memang elok dan korang kena beli. Tak perlu. Okay, so itulah maksud dia review. Power on. Okay, power on. Okay, dengar tu power on. So once dia dah power on, korang akan nampak ada warna biru-biru dekat belakang tu. And also macam mana cara korang nak
put you guys punya Bluetooth. You guys buka you guys punya Bluetooth, and then dekat situ dia ada, which is dia punya nama is XM098. Dia punya nama lah. Okay, so once korang connect dia punya Bluetooth, jom kita buka lagu. Aku tak nak buka lagu apa-apa, aku just buka instrumen. Sebab apa? Nanti kena copyright. Mampus. So aku dah buka lagu, which is Intanku Kesepian daripada Wings. Yeah, rockers ni bos. Tapi aku buka yang gitar punya version sebab tak nak kena copyright. So korang dengar lah audio macam mana, alright? Boleh tahan tak audio dia? So letak sini kau punya guys smartphone, dan you guys boleh adjust punya level ikut you guys punya nak macam mana tinggi, macam mana kurang dia. Kuat sangat lah pula kau ni. Okay, santai dengar lagu dulu, alright? So macam ni dia punya audio, alright tak? Alright, bagi aku quite impressive juga sebenarnya. At first aku ingat kan sound dia macam pecah-pecah ke, parai ke kan. Ya, Alhamdulillah good, it's quite good. Dia punya audio dari segi aku punya speaker pun sama-sama level, tak ada masalah. Cuma ni kalau kuat lagi aku tak tahu dia pecah atau tidak. Kalau kuat tak boleh. Okay, nanti jiran pun marah. Dari segi apa yang aku buka tadi, dari segi apa yang korang dengar, korang sendiri pun dah boleh nilai macam mana dia punya audio. Tak pecah sebab tu audio gitar. Sometimes audio gitar, kalau dia punya speaker tak nice, audio memang akan pecah. Confirm aku boleh cakap. Sebab aku dah pernah review banyak speaker, macam pelbagai speaker yang problem actually sebenarnya. Yang aku tak apa. Dah, this item is quite good bagi aku. Sebab dia ada speaker, dia ada stand macam yang saya tengok, and also dia ada power bank, which is you boleh charge daripada belakang. Dia ada USB Type A, which is USB A to USB Type C. Boleh USB A to iOS ni boleh, and USB A to Android cable pun boleh. Sebab dia tak guna USB Type C, dia guna USB A. Betul ke dia charge? Itu yang kau nak tahu betul. Kadang-kadang boleh claim je, betul ke dia power bank boleh charge ke benda ni kan? Korang kena fikir betul. Barang macam ni bukan untuk you guys long term untuk korang charge. Faham Korang kena guna this item untuk you guys kadang-kadang nak guna, nak dengar lagu, so you guys nak sambil charge, tak ada masalah. Kalau nak tengok YouTube, korang nak sambil charge, tak ada masalah. Tapi kalau korang nak charge untuk jadikan dia the real power bank, tak boleh. Sebab dia bukan ke arah situ sebenarnya. Okay, so aku dah ada kabel aku sorry panjang sikit, biasalah kabel lama. So dekat bahagian belakang dia ada USB A tau. Kalau korang tengok dia ada USB A. So itulah tempat untuk port untuk korang cocok you guys punya handphone. Cocok dekat kabel kat situ. Kat charger handphone aku, kalau dia ada power, dia akan hijau. Macam korang nampak dia hijau. Okay, jadi jauh. Jadi guys, masuk. Tengok sama ada dia betul-betul charge atau tidak. Aku dah tahu tadi dia punya charge, which is dia masuk. Tapi lepas aku charge tu, sebab kabel aku dah koyak, aku tak ada kabel lain nak tunjuk kat you guys. Sebab kabel aku ni dah jahanam. So bila dah jahanam, dia susah sikit nak masuk. Tapi dia charge. Seriously, aku tak tipu, dia charge. Okay, nanti kalau dah full penuh, aku akan tunjuk video ni dekat at the end of the video. Ataupun dekat sekarang ni aku akan tunjuk, which is dia memang dia charge. Tapi macam aku cakap lah, korang tak boleh lah jadikan dia sebagai power bank betul. Korang jadikan dia power bank ala kadar boleh lah. Jadi ada speaker, ada stand, cun lah tu, betul tak? So bergantung dekat korang juga sama ada korang rasa benda ni berbaloi ataupun tidak. Tapi untuk aku, kalau untuk short term memang berbaloi lah. Untuk kegunaan jangka masa pendek, berbaloi. Kalau korang nak guna untuk jangka masa panjang, tak digalakkan. Alright? Kalau korang nak beli yang jangka masa panjang, korang boleh check it out video power bank aku yang lagi satu, which is aku letak link dekat description. And also dekat mana you guys nak beli this item, aku letak juga dekat description dia punya link, so you guys just directly boleh beli terus dekat link yang aku letak tu. Okay, so that's all for today's video guys, and thank you so much for stay from the starting of the video until the end of the video, and I'll see you guys on the next video.